Pembaziran makanan menjadi penyumbang utama kepada komposisi sisa pepejal. Sampah dan sisa makanan yang tidak dibuang dalam tong sampah. Lebih 75,000 tan metrik sisa makanan dijangka berlaku di negara ini. Pembaziran makanan oleh peniaga sepanjang bulan Ramadan. Macam yang kita tahu, pembuangan sisa domestik sekarang ini menjadi isu besar sebab jumlah sampah semakin banyak dan susah nak diuruskan. Antara yang paling tinggi ialah sisa makanan seperti kulit buah, kulit sayur dan juga sisa basah seperti sisa ayam dan juga sisa ikan. Di Malaysia sendiri, jumlah sisa makanan adalah paling tinggi setiap hari. Jadi sangat penting untuk kita mencari cara yang lebih baik untuk kurangkan dan gunakan semula sisa ini. Okey, untuk penyertaan masalah, sebenarnya kan kesedaran masyarakat di Malaysia pasal sisa makanan ni masih lagi rendah. Sebab tu isu ni jadi satu masalah yang agak besar dan memang perlukan perhatian yang serius. Macam yang kita tengok, Malaysia ni antara negara yang tinggi juga dalam pembaziran makanan. Dan secara purata, setiap orang buang lebih kurang 259 kg sisa makanan setiap tahun. Bukan itu sahaja, setiap rumah pula anggaran membazir sampai 210 sebulan atau 2,600 setahun hanya untuk buang makanan. So, benda ni bukan sahaja membazir tapi bagi kesan dekat keuangan juga. Selain itu, bila sisa makanan ni mereput, dia boleh jadi tempat bakteria berbahaya dan boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti jangkitan atau penyakit kronik kalau kita terdedah terlalu lama. Projek ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan kulit kepang sebagai bahan alternatif untuk pembungkusan makanan. Selain daripada itu, projek kami ini juga menghasilkan produk yang selamat, tahan dan mesra alam. Akhir sekali, produk kami melihat potensi produk ini untuk dikomersialkan dan digunakan secara meluas. Produk kami berkonsepkan ekonomi kitaran iaitu meletakkan bahan bangunan kepada produk yang menyenang. Selain itu, produk kami juga boleh mengurangkan kos bahan mentah kerana kami hanya mengambil bahan yang terpakai semata. Produk ini juga mesra alam kerana boleh mengurangkan pembaziran dan juga pencemaran alam sekitar. Selain itu, produk kami juga sangat selamat digunakan kerana kami tidak mengambil apa-apa bahan kimia yang diletakkan dalam produk kami. Daripada segi potensi, produk kami boleh dikomersialkan dalam industri pembungkusan makanan. Produk kami terkait dengan United Nations SDG 12 iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab sebab kami kurangkan penggunaan plastik. Selain itu, ia juga terkait dengan SDG 13 dan juga SDG 14 iaitu membantu mengurangkan pencemaran dan juga alam sekitar termasuk kehidupan laut. Jadi, produk kami ini adalah alternatif yang lebih baik dan eco-friendly berbanding bekas yang biasa. Okey, secara rumusannya, projek ni guna kulit kentang sebagai pembungkusan mesra alam. Jadi, boleh kurangkan plastik sekali guna dan ada nilai dari segi ekonomi dan sosial. Prototip kita pun dah buktikan sisa makanan boleh jadi produk yang berguna dan ada potensi untuk dikomersialkan. Untuk penambahbaikan, kita nak tingkatkan ketahanan, pelbagaikan saiz dan bentuk, tambah kesedaran pengguna dan menggunakan sisa bahan lain. Jadi, bukan sekadar bungkusan, tapi langkah ke arah masa depan yang lebih lestari.